yang saya nak beri peringatan pada orang puan muslimat, kalau kita sibuk bekerja siang hari sehingga kan mangkuk pinggang tak sempat nak basuh di rumah, ni pastikan pinggang mangkuk yang tak sempat nak basuh malam, yang kita dah niat ataupun kita dah sebut nak basuh esok, cara mana? Cara mana saya ajar ni? Terlingkupkan dia, jangan terbuka. Bekas gulai, bekas singgang, bekas lada, bekas masak kari, bekas budu, sambal belacan, pastikan bekas-bekas yang kita tak sempat basuh tadi, jangan biar terdedah, terbuka. Bila kita confirm nak basuh esok, pastikan malam tu telungkupkan dia ke bawah. Likup, telungkupkan dia ke bawah, supaya bekas itu tidak diludah, tidak dijilat oleh bangsa jin iblis syaitan dalam rumah kita. Ni formula dia. Sebab ini yang punca berlakunya benda-benda gini. Sebab malam kita tak sempat nak kemas rumah, bekas masak, periuk belanga, terdedah gitu, iblis syaitan jin jilat ludah dalam bekas pinggang mangkuk kita. Yang menjadi punca asbab penyakit-penyakit benda macam ni. Dan orang puan juga tolong ingat, bila kain baju di jemuran, jangan sampai maghrib berlalu belum angkat, bahaya. Ni banyak berlaku sihir guna pakaian dalam ni. Ni banyak berlaku sihir menggunakan pakaian dalam. Banyak benda gangguan yang berpunca dari asbab pakaian kita. Jadi kalau pakaian di jemuran, jangan sampai maghrib tak angkat lagi, bahaya. Jadi mudarat, jadi kesan lain pula. Pastikan kita angkat awal-awal pakaian tu.